Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari Minggu, aku nak pergi mana? Yomping. Tujuan nak beli furniture jati sama kakak aku, abang ipar aku sama anak saudara. Sementara kita singgah dekat Kambing Yani 40 hari. Okay, let's go. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Walhamdulillah. Shawmine stops recording. Shawmine recording. Hitam. Shawmine stops Belok recording. kanan ke Kambing 40 hari. Betul ke? Stop. Pusing jauh pula. Kita ni U-turn lah. Jalan dah baru dengan U-turn jauh ni. Okey, kita belok kanan. Selamat. Shawmine stops Kamu tak recording. pergi yang hitam ni. Shawmine stops recording. Shawmine stops recording. Kita dah sampai. Tempat Shawmine ni stops recording. biasa ramai orang je. Stops Ada recording. Pagi buta dah ramai lah. Jadi, Alhamdulillah. ni tempat Saudara, kat mana ni? ni Yomping. Oh, Yomping ya. 40 hari ni tempat hari-hari ramai. Nasib baik kita jalan pagi. 7.30 dah buka. Tapi tengah tu ramai lah. Tapi yang takut daripada besar. Tempat besar ni lah. Kambing. Ni Pak Haji ni baru first time nak makan ni. Dulu pergi ramai orang dia ghostan. Ni terpaksa kena tunggu makan. Jom. Bayar sekali. Jom. Bayar sekali. Ya.
Kemudian ada apa? Tu ni, semua sini. Ambil Pawari. Nampak ni. Syarab kat sini kan. Kena makan apa? Nasi Arab. Nasi Arab. Yahudi dengan Malaysia jangan makan. Makan nasi Arab je. Ni pun first time makan ni. Nasi kambing 3, ayam 3. Air satu ni. Air hijau ke? Apa pedam ni? Mana apa pedam? Papa dem tambah 3 ringgit. Yang buat bayaran kat sini, tak buat bayaran macam ni. Okey, nanti ambil. Okey, nak tambah? Ada telur, ada macam apa? Okey dah. Nah. Dah. Air satu jug free. Dah ambil ke sekali meh, kandung semua eh. Ha? Ambil sini semua. Barang sudah sampai. Barang sudah sampai belum? Lagi ada berapa? Tunggu Pak Pedam. Ini kambing, ayam. Wah, ayam. Ada. Ini apa lagi bang? Pak Pedam. Ayam. Kambing. Ayam. Ni ayam. Sama mau ayam. Apa nak kambing ke ayam? Sudah, abang kambing ke ayam? Mana? Ini punya kambing. Dia pakai tangan lah. Tangan ni. Basuh tangan senang. Oh, anak saya. Siapa? Memang. Pak Pedam dah sampai. Nanti belum start. Lima dasana wakina azabana. Amin. Ni ayam. Ni. Ajar ni first time makan ni. Okey. Buka sikit. Abang buka. Ejar. Saya ingat kedai biasa eh. Macam-macam lah. Oh. Ada macam-macam lah. Ni special day ni je lah. Untuk hari. Yang makan? Orang makan. Dah ke apa dem? Apa dem? Canja okey je. Tahu. Perut dah lapar. Alhamdulillah. Belum sarapan. Di sarapan dah makan tengah hari sekali. Ha? Rambut lah. Tahu lah. Oh. Boleh. Dia datang dua, tiga kali boleh. Apa? Datang 2-3 kali boleh. Dia punya apa? Masakannya. Boleh kan? Asal dia borong mangga ni. Tengok mangga dia banyak dia beli ni. Jeruk dia. Samboy. Banyak lah. Habis semua, langsai. Abang berapa lagi bang eh? Dok, tengah menikmati. Menikmati ya. Rezeki kena menikmati Nah, Baru barakah dia. Azan, apa je? Datang sekarang. Okey. Azan Nak kambing 40 hari gigi pun dia cabut habis rumah. Habis rongak. Saya kat dalam tak nampak. Lidah makan melicin. Tinggal plastik. Habis. Malam ajak Ni. Ajar pun makan. Habis. Haji pun makan. Habis juga.
satu. Mana mangga mah satu. Mangga. Okey. Pak Haji, terima kasihlah dengan luar selamat ni Pak Haji dah kasih. Dah perut betul-betul kenyang Pak Haji. Kenyang ah. Lain kali jemput saya lagi ya. Jom. Terima kasih sponsor. Ni sponsor. Terima kasih sponsor. Okay, let's go. Tengok Pak Haji, ni nak beli berapa banyak lagi. Pak Haji, maaf saya cakap, ini tak boleh lupa. Oh, ni tak boleh ni bawa ni. Kita bawa. Okay, next place. Kita pergi ke Bos Ijan. Tengok kereta. Kita dah sampai kedai Bos Ijan. Ni kita nak beli ni. Dah dapat kad cik warna hitam? Ada pun kad. Kita bagi lagi. Ni anak pun dia barang kat sini dah kita tempat orang yang lama tu. Ya dapat kad. Assalamualaikum. Salam. Cik. Boleh ambil video ah? Boleh cik Nohal. Alhamdulillah tangan alamak. Belum beli apa? Aduh. Boleh cik. Alamak. Terlanggar. Ha? Belum beli lagi dah dapat present. Bagus. Cik. Jalan cik. Pusing-pusing. Mari. Dari mana ni cik? Dari Singapura. Singapura. Tapi masa yang lama hantar kita ni masa hantar barang tu hari kat Taman Sindang. InsyaAllah dia yang berkenan. Okey, tengok. InsyaAllah. Berapa banyak ni kita nampak tu. Pak. Ni dining room, dining table. Sampai sana. Ni apa? Dikasih. Kurang satu. Ada dikasih. Sudah mendapat? Oh, 3 lah. Tengok. Nah. Belum beli dia dah kasih ya. Apa? Ni masuk. Ni pun sibuk juga ni. Ni pun YouTuber juga ni. Kan kaleng-kaleng ni. Juga TBK ni tempat penyimpanan kayu kerajaan Malaysia di sini surat ni dapat ni. Sama juga dekat Amizan Enterprise ni macam ni juga kan, sama kan? Dia ada berkering grade dia Ya, yang ni kan grade. Ini grade biasa lah maksudnya cik. Tapi grade biasa pun tahan. Betul. Cuma dia kena jaga kita Hari tu bebeknya okey lagi cik. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita nampak balik tinggal. Jadi gitu je gebu. Jarang-jarang duduk Yang ini kalau ringgit nilai dia dalam 14,000 lebih ada, 13,000 lebih ada. So kalau grade B sekarang tu ada yang 7,000 lebih, 8,000 lebih. Kalau cik yang murah cik sesuai yang Ni grade apa? Ini grade A kelas 4. Grade apa? Grade A kelas 4. Grade A kelas 4. 12,000. 12,000 14 betul. Yang ini dia punya span ni boleh tarik lori setengah tan tak putus. Yang dia punya cushion bawah ni. Getah sini, getah bawah. Getah merah. Enak je dah. Kalau jauh tak jebol. Tak. Ambles. Ni jati setengah matang ke? Ini kita kategorikan sebagai jati kampung juga. Cuma proses dia. Daripada segi dia punya renaman ubat, masuk oven, pengeringan. So dia sempurna. Ada 10 step untuk step-step yang macam ni. Kalau yang grade biasa tu dia potong, tebang, dia terus amplas, terus buat rabu. Siapa nama dia? Saya Sepinggu. Seminggu. Sepinggu. Oh, seminggu. Ni seminggu. Kalau susah nak eja tengok yang atas kereta hijau tu, itu namanya. Banis ada kala-kala juga
Ni ada warna. Yang ni yang unfinishing. Kalau nak tengok unfinishing ada kat dalam. Ni kalau beli dia panis sebelik. Panis lagi. Kalau apa Belum lagi tak? Lagi lah. Tidak, ini cuma kita kilatkan sahaja. dining set Ini set. Apa sih? Ada 6 seater. Ya, bagi semua tak ada set cermin ke apa? Memang ada kaki dia. Go. Ni 6 seater. 8 ni besar. Macam 6 seater gini ada tak? Kursi macam tu. Ini kain saja. Mau cik, macam cik, semua dah habis stok cik. Banyak ni. Kalau yang finishing kalau yang enterprise tu kita tak tempat nak masuk ni. Ni kecil ni. Dah boleh. kebuka kasut. Kau kasut dah? It's okay boleh. Sampai dalam tu boleh buka. Ini Red carpet lah. Red carpet. Kapel. Red carpet ni. Semua jalan ni. Kapel. Mana yang ni dining set dia yang set. Oh, yang berdiri. Mana? Yang berdiri dining set dengan kursi dia set. Dah nampak macam contemporary. Ni ada. Kita urat kayu dia. Kayu urat dia ni. Itu urat ni. Ni finishing rustic kita panggil dia. Rustic. Kita naik kat urat dia. Betul nak tengok yang bernilai yang ini. Oh. Kursi dia ni? Betul. Ni berapa? Ni sampai dalam 14 ribu lebih lah. Boleh hutang. Dia biasa letak dulu depo dan barang bawah baru dapat. Ini perawak. So ni ada kaca. Kaca tu ada kad. Boleh guna. Tolak set. Tinggal 12 lebih, 12.5 lah cik kalau dah guna kad. Oh, jadi yang cushion ni. Betul. Boleh. Berapa? 5? 5.99. 6,000 lah. Habis lepas diskaun? Tolak tadi acik tu ada Dekat macam dekat. family kan dia macam family. family kan pakai kad dia tolak 10% lagi. Mesra rakyat tadi. Harga mesra rakyat. Kita tolak dalam 500 macam tu lipat 99 tu Mesra rakyat. Tak dekat dah. 5,500 setengah. 5,500 setengah. Tapi kalau combo lagi insya-Allah lah. Okey lah. Boleh lah. Boleh lah. Tidak tambah Dah jauh. Kakak dari Singapura.
Aku jalan dalam red carpet. LP1 yang tinggi, kualiti tinggi lah. Harga tak ada harga rendah, harga pun tinggi. Harga biasa atas 10. Atas 10. Then, kalau saya beli ada 3211 plus meja GS. Ni eh? Ni kode ni eh? Apa lagi? Ini Ni kalau berapa? 14. 14. 332 eh? 3211. 3211. 3211 Meja 3. Ni best. Oh, meja 3. Meja 3 okey lah. Habis kain dia stick. Dia nak buka. Tengok sini lah. Cepat kan sustain lah. Ni dia dah booking. Ni 14,000. Ni harga dia. 2 1 meja. Ni ni 3 meja. 3 meja. Dia sedang berbincang lagi ni. Bibit dah confirm. Hantar on dan hantar lah. Satu sofa tak tahu ada ke tak ada. So kalau tak ada nak kena custom lah. So apa lagi? Bibit settle. Bukan, tapi Syah, ucapkan terima kasih lah. Along ucapkan terima kasih Along pada anak abang Amin. Amin dapat surprise. Jazakallah khair. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan mudah rezeki. Tumpangkan kita kat rumah 305 bertahun-tahun. Terima kasih. Terima kasih tumpang kita kat rumah 305. Murah rezeki, keluarga bahagia, aman damai. Mudah-mudahan dengan rumah baru ni tambah lagi. Amin. InsyaAllah. Maji loh. Suria yang baik-baik. Loh, Maji nak cakap apa? Ini kain dia. Saya tak ambil apa ni, ambil Maji cakap apa Maji? Maji. Cakap apa? Anak tak ada bayar apa ni. benda nak Sponsor. cakap. Alhamdulillah dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kekuatan kesihatan. Amin. Ni. Kain apa? Kain yang ini. Kain sedang. Ini dah habis dia kata. Tulis. Wah, Cik. 28 dari 9 2025. Ikut yang ni ya, Cik? Saya. Okey. Acik punya binti memang E ke? Ikut je. Memang tu. Ya. Dia ada bin, ada binti kan. Yang Tengok pada dia punya kelab dia punya kerani dia. ini beli ni. Okey. Along. Ini. Ambilkan abang mesti ada dengan lelaki ya. dia. Sini bang. Cantik Ni orang bang duk ni memang datuk-datuk. Video gambar eh. 1 2 3 action. Alah, ini kalau abang ada dapat hall dan dia dah sul lah. Apa baju benar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok ni. Kita tak pernah tengok rumah datuk macam mana angkat bani rumah datuk. Besar. Wah, ni So gila pun. ada apa coklat-coklat semua ni. Aku tak sabar ke dia. Rezeki. 2 4 6 8 10 kursi. So free gift eh. Okey lah, ambil. Sembarang cik. Mana yang mana? Nak mana? Nak yang ni. Ini cantik. Ada kan? Ada siapa cik ambil ni? Saya mana waktu? Ni anak. Bos.
Satu tadi ada juga lagi-lagi. Mereka kalau ikut tu pula. Ni ya. Waalaikumsalam. Ni bos Izan. Saya Haji. Alhamdulillah. Ini perlu bantuan bos. Perlu bantuan bos. Bantuan? Wow. Wow. Okey. Okey, ni abang brother tu bos. Tengok tu kita besar orang comel. Comel kan? Abang brother ya. punya. Okey. Ini. Okey. Ini abang brother punya. So Acik ni abang ingat tak? Ingat Tadi dah ambil gambar tengok. kan? SE kan? Betul. SE. Hafiz Enterprise. Okey. Ikut kan dulu kan black card kan 10%. Kalau 10% 44 100. Okey. Betul kan? Okey. Tapi abang brother ni gold card pula. Patutnya belum belit lagi kan? Ini 41 lebih. Okey. 41,000. Okey. Pakai kad gold eh? Patut Acik ni pula. Okey. 44,748. So dah ke ni. Sepatutnya kalau 10% 40,27. Okey. Kosong. Ni sepatutnya kan? 38,780. Okey. So total sebab ni satu receipt. Satu resetnya? Satu receipt. Okey. So 93,000. 93,000 masuk delivery sekali jalan lah. Bukan 93 bos. Sekejap Itu yang asal dia. Tak sangka. Ini 41 tambah 38,780. Asalnya 93. Jauh. Banyak kan? Jauh sangat kan? Okey. Okey. So kalau ikutkan 10% inilah yang valid 44,100 dengan 40,270. Paling manis. Tapi saya dah bagi ni Abang Betawi. Okey. Kita bagi gold card ni. Okey. Kita buah jati. Dari request karpet. Tak dapat nak menolaknya pun. Okey ke? Okey. Apa tak boleh Haji? Apa tak boleh. Dengan okey lah kita bagi. So macam mana bos? Tak ada benda yang boleh genapkan lagi sikit tu apa Ini 15% bos. Kalau ini tak ini lain. Genapkan 80. Pasal kita lagi satu trip untuk ada pending meja makan dengan saya punya TV konsol. So saya akan Kena datang lagi. Kau nak kira sekarang ni? Kira sekarang buat cantik sikit resit. Buat lain sikit. Acik ni asal bar. Kerusi bar. Ada. Depan ada. 2 kerusi, 1 meja. Acik nak berapa? 18,000 je. Nak berapa kerusi? Lebih-lebih. Yang boy. Genapkan cantik ni. Genapkan Acik. Sebab kita kalau macam Acik order barang yang dekat Indonesia lagi, saya biasa tinggal ambil upah je. Kalau genap baru ni bos. 300 lebih. Yang ni, maksud Acik ada nak order lagi barang apa? Console table? TV konsol, bar counter apa? Bar counter. Bar chair. Bar chair. Table kitchen. Untuk kitchen, berapa kaki nak Comel-comel sudah. Dia macam coffee table. Coffee table stick dan kursi dua Dua- untuk 2 orang dua- dan okey. anak-anak semua dalam rumah sendiri. Kan ada beberapa list kalau yang spek international dia 18, 16, 14, 12, ada yang bawah 10. Acik nak yang mana? Kalau nak ambil yang quality ambil yang 16. 16, 14 pun okey. 16,000 kalau ni itu baru betul. Saya terus tolakkan ambil sikit Dia aja. murah sikit. Acik nak yang macam mana? Acik nak yang macam mana? Gini lah, kalau paling senang yang 14 lebih tu saya bagi 11 lebih je. Sebab bagus. kita kirim. Betul tak? 11,000 lebih. Bang. Saya bagi, tapi itu yang cantik lagi tak? Ya. Sebab bila barang dekat Indonesia, Acik tak tengok lagi. Saya anggap ni pun kita dah ada buat jualan yang dah ada untung kan. Itu saya ambilkan macam tolong, kita dah ada untung kat sini, sana kita tolong lebih kurang lah. Ambil upah aja. Yang itu nanti design saya hantar. Atau Acik boleh tengokkan design, size bagi saya buatkan untuk yang Acik nak terus. Sekali jalan dia lagi cantik. Tambah Lagi jimat banyak sebenarnya. 11 599. Baru 91. Baru 91. Kamu dia kata baru 91. Baru 91,000. Genapkan 100 sama kan? Betul? Lebih-lebih. Awak pernah kabinet? Kabinet Abang Memang ada apa nak kena beli kabinet semua. Okey. Tapi kita sebenarnya ada perhantaran lagi 2-3 bulan. So nanti dapat kita lagi 1 bulan sebelum perhantaran sebelum bagi tu sama. Jadi apa yang ada di stok hantar. Okey ke? Ataupun
Gini, sebab abang ni set-setnya apa yang abang ambil? Ni ada yang ini Aladdin. Oh, Aladdin dengan besar. So yang ini katil queen. Okay, yang ini tadi debet queen. Yang ini tadi meja makan bulat 4 seater. Oh yang 4 seater Okey. Dia gini, ada satu kan ada abang berada ada tengok kabinet yang 12 13. Ada tengok tadi? Yang acik-acik dah custom satu. Satu yang ni. Yang boleh lah, boleh. So bang, kenapa tak tukar 50 meja konsol tu? Mana? Belum lagi belum. Pasal nanti nak posisi untuk masuk. Jam. Okey dah. So saya nanti next week saya itu sambung. Oh, okey boleh. Ada jam bukan yang dinding tu yang tegak. Yang kadang ada yang ada kursi. Oh, boleh. Kalau ada slip itu lepas tu ini. Kita bagi abang berada harga ni, bagi acik yang harga kelas yang abang tu 90,280 aja. 080 kan? Maknanya 080 kan? 38,780. 38,0 kan? Kurang sikit lah, kita 38,650 saya bagilah. Sebab ni kan kurang dia. Sampai sini. Kasih ganti dah 38,0. Ya, presiden. Okey, close. Okey, 37. Tak ni. 8 saya macam 7. Boleh lah. Okey, sold. 80k. So, alhamdulillah. Nak pergi Melaka tadi tak jadi. Melaka jalan-jalan dah cik. Plastik. Mana? Okey. Saya pegang. Oh, Singapore. Yes. So, saya pegang satu. Dengan kayu ni. Sold eh? Video Acik dari Johor lah. Ni. Acik boleh. Kualiti dia pun bagus. Tapi tak dengar penerangan se. Alhamdulillah. Kalau ada kurang saya minta maaf bang mungkin tempat ke apa segala kita orang cuba baiki lagi. Ni abang datang sini maknya ya. Ajak ke? Ke memang abang pun nak datang sini nak tengok barang. Alhamdulillah. Nama siapa bang? Helmi. Abang Helmi. Dan geng, ini Abang Helmi dari Singapura Teladan. Ada kata-kata untuk kita orang abang? Doakan semoga sukses. Jadi kemenangan keputusan segala bisnes lah. Alhamdulillah. Abang sama Abang. Mancing. Mula mancing Postpone angin padu. Alamak. Baru mesej, tekong baru mesej. Alamak. 12. Nak ikut mancing bang anytime. Saya belanja. Bos, Musim Nurian call. Je, boleh. Saya payung. Kau pegang kad. Lupa. Kan pegang kad. Kebun durian free makan. Alhamdulillah. Okey, bye. Haji. Dah. Alamak. Aku nak ambil lem sheng. Dah order. baik kan. Ha? Itu motor milik. Mana? Tadi masuk tu. Ya, Dapat lem sheng. 2. Tadi kau cakap kedai betul lu kenapa? Kedai mana? Kita nak ambil itu dodol lu. Dodol. Ni Along lagi mana? Air hitam ah. Ni ada pergi air hitam ah. Ha? Okey. Along pergi air hitam ah. Ha. Alright. Terima kasih. Along. Terima kasih. Terima kasih. Kak, salam. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jalan Baik. Take care. Okay. Soul.